Assalamualaikum, morning. Hari ni kita nak cakap berkenaan dengan block tube ataupun tube fallopian tersumbat, especially untuk pasien TTC kan. Macam mana boleh tersumbat tube tu? So normally kita dilahirkan dengan peranakan yang mengandungi ovari, tube, rahim, cervix, vagina kan. So complete set macam tu. Tapi tube ni sebenarnya bila kita dilahirkan tu memang terbuka tu, ada certain orang dia boleh tersumbat. Tersumbat ni ada banyak faktor dan penyebab dia. Antaranya adalah jangkitan kuman. Okey, sebab tu mereka yang ada apa kata sakit hari-hari kan, sakit hari-hari atau keputihan teruk, tolong jumpa doktor sebelum dia jadi parut kat dalam. Okey. So salah satu punca tube tersumbat adalah infection pada bahagian peranakan. Okey, jumpa doktor. Nombor dua adalah endometriosis. Endometriosis ni akan menyebabkan korang akan rasa setiap kali period tu sakit yang sangat-sangat, sakit yang luar biasa, 70 10 dan sebagainya. So endometriosis boleh menyebabkan parut ataupun sumbatan pada tube fallopian. So salah satu juga punca lah. Yang ketiga adalah previous ectopic pregnancy. Previous ectopic pregnancy maksudnya mungkin sebelum dia pernah ada ectopic pregnancy dan ectopic pregnancy tu berada pada tube peranakan dia dan sebagainya. So dia boleh induce tube fallopian tersumbat. Yang seterusnya, pernah dengar tak TB? Semua orang ingat kan TB ni dia macam affect paru kan, batuk-batuk dan sebagainya, tapi tidak, sebab TB ni tuberculosis ni boleh affect organ-organ lain juga. So salah satu punca tube fallopian tersumbat yang rare adalah TB juga. Okay. And then selain daripada itu adalah congenital abnormality lah, bermaksud daripada lahir ada satu rare cases yang memang dia tersumbat pada awal. Itu tak boleh nak buat apa. Okay, so apakah simptom-simptom tube sumbat? Selalunya tak ada simptom. Selalu tak ada simptom. So kita hanya discovered bila patient buat ujian hormon, bila patient buat saringan fertility dan sebagainya, end up semua benda normal, dan lastly kita buat HSC atau FOC, kita nampak aliran dye tu tersekat. So baru kat situ kita dah tahu patient sebenarnya ada tube fallopian tersumbat. Okay, alright.